Okey, selamat datang ke penerangan ringkas kita hari ini. Kita nak bincangkan satu topik yang saya yakin kita semua pernah lalui, paradoks komunikasi. Maksudnya macam ni, kita tahu 100% apa yang kita cakap tu adalah fakta. Memang betul. Tapi, orang yang dengar tu bukan main lagi dia menolak mentah-mentah, macam tak masuk akal kan? Hari ini, kita akan bedah kenapa fenomena pelik ni berlaku dan macam mana satu konsep purba yang dipanggil qaulan layyinah boleh jadi penyelamat untuk selesaikan konflik komunikasi ini. Jom kita mula. So, soalan cepu mas, pernah tak kita bercakap perkara yang betul tapi orang tetap menolak? Niat kita dahlah baik, fakta kita pula memang tepat, kita siap ada bukti lagi. Tapi bila kita sampaikan je, bam, kita terlanggar dinding penolakan. Memang sangat mengecewakan kan? Bila kita bawa kebenaran tapi ia dipantulkan balik macam kita ni cakap kosong. Kenapa manusia ni bertindak macam tu? Adakah diorang ni memang secara semula jadi anti kebenaran? Sebenarnya tak. Puncanya jauh lebih mendalam dan ia sangat berkait rapat dengan macam mana otak manusia memproses maklumat dan ancaman. Sumber yang kita kaji hari ini menjelaskan sebab utama penolakan ni selalunya bukan sebab isi atau fakta kita tu salah. Langsung tak. Masalahnya mula bila nada yang kita guna tu terlalu keras untuk dihadam. Cuba bayangkan macam ni. Anda hidangkan makanan yang sangat sedap dan berkhasiat. Tapi, anda pergi baling pinggan tu tepat ke muka tetamu anda. Agak-agak dia nak makan tak? Mestilah tak kan? Sama macam komunikasi. Kalau kebenaran tu dibalut dengan nada yang kasar, menyindir atau menghakimi, secara automatik orang akan buang terus bungkusan tu tanpa sempat pun nak tengok apa isinya. Bahagian pertama, kisah Musa dan Firaun, ujian komunikasi terhebat. Mari kita lihat satu kes ekstrim dalam sejarah. Kalau kita cari audiens yang paling keras kepala, paling susah nak terima kebenaran, jawapannya pasti Firaun. Dia bukan setakat seorang ketua yang tak bersetuju, dia adalah seorang penguasa yang sangat zalim. Tapi, ini poin yang paling krusial. Dalam Al-Quran, khususnya ayat 44 surah Taha, Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun dengan satu pesanan yang cukup mendalam. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Berhenti sekejap dan fikirkan. Anda diutuskan untuk berhadapan dengan diktator paling kejam zaman tu, tapi taktik komunikasi yang diarahkan bukanlah menengking, bukan maki hamun. Ia adalah kata-kata yang lemah lembut. Ini membuktikan yang nada komunikasi kita tak patut ditentukan oleh betapa teruknya perangai pendengar, tapi oleh nilai moral kita sendiri sebagai penyampai. Bahagian kedua, konsep qaulan layyinah, seni kata-kata lembut. Daripada kisah tadi, wujudlah satu kerangka komunikasi agung yang dipanggil qaulan layyinah. Apa maksudnya? Ia adalah komunikasi yang lembut, tenang dan paling penting sekali, ia tidak mencederakan emosi orang yang mendengar. Adab komunikasi sebenar ajar kita untuk sampaikan mesej atau teguran tanpa perlu tinggalkan parut pada emosi orang lain. Kita kena pandai asingkan mesej yang tegas daripada serangan peribadi. Bila kita cakap dengan tenang, kita tak provok sistem pertahanan diri orang tu. Kita bagi mereka ruang yang cukup selamat untuk proses kebenaran tu. Itulah seni komunikasi sebenar. Mesej sampai tapi hati tak terluka. Bahagian ketiga, psikologi emosi dan NLP, sains penolakan. Mungkin ada yang cakap, alah, cakap lembut-lembut ni nasihat orang dulu-dulu je. Nanti dulu, sains tingkah laku moden hari ni pun sangat bersetuju tahu dengan perkara ni. Secara refleksnya, manusia sebenarnya menolak 3 benda ni. Nada suara yang sinis, cara teguran yang kasar dan bila emosi mereka terasa diserang. Waktu berkonflik, manusia jarang tolak logik tu dulu. Sebaliknya, emosi mereka yang mula-mula rasa tercabar. Bila rasa diserang je, otak akan terus aktifkan pertahanan diri. Waktu ni, logik dibuang keluar tingkap. Mereka menolak semata-mata nak lindungi maruah dan emosi diorang saja. Kalau kita tengok dari sudut NLP atau Neuro-Linguistic Programming, bila kita sendiri bercakap dalam keadaan marah, berego atau defensif, ia ibarat kita suruh pendengar tu hempas pintu penerimaan rapat-rapat. Mereka akan bina tembok yang tebal. Tapi pendekatan yang lembut ni ibarat anak kunci. Ia langsung tak paksa pintu tu terbuka. Sebaliknya, kelembutan tu buatkan pendengar rasa cukup selamat untuk buka pintu tu sendiri. Kelembutan secara aktifnya sejukkan ketegangan dan cipta satu ruang perbincangan yang sangat kondusif untuk dialog sebenar berlaku. Bahagian keempat, kelembutan adalah kekuatan. Mendefinisikan semula kekuatan dalam komunikasi.
Masyarakat selalu ajar kita kalau nak didengari, suara kena lantang. Kalau cakap lembut sangat, orang akan pijak kepala, nampak macam lemah. Sebenarnya, kita kena betulkan balik paradigma ni. Lembut tu bukan bermaksud lemah dan tegas tu tak semestinya kasar. Ini dua benda yang berbeza tau. Anda boleh jadi sangat tegas dengan prinsip anda, tak berganjak walau seinci pun dalam mempertahankan kebenaran, tapi pada masa yang sama, menyampaikannya dengan nada yang paling santun dan tenang. Kekuatan yang sebenar bukanlah pada sekuat mana anda menjerit, tapi pada sejauh mana anda mampu kawal nada anda sendiri dan uruskan emosi pendengar dengan selamat. Secara praktikalnya, kelembutannya ada 3 manfaat utama. Pertama, ia redakan emosi. Bayangkan macam air sejuk yang simbah pada api kemarahan. Kedua, ia buka ruang dialog. Orang hanya akan mula sudi mendengar bila diorang tak rasa terancam. Dan yang ketiga, yang paling penting, ia memudahkan perubahan berlaku. Kalau objektif utama kita berkomunikasi ni nak bawa perubahan positif, macam tegur kawan, nasihat anak-anak atau bentang idea baru, kelembutan inilah rahsianya. Ia benarkan perubahan tu diterima dengan rela hati, bukan dipaksa. Ia ubah musuh jadi rakan perbincangan. Jadi, kita dah sampai ke penghujung penerangan ini. Dan sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang cukup mendalam untuk kita sama-sama renungkan. Hari ini, adakah bahasa yang kita guna menenangkan manusia di sekeliling kita atau tanpa sedar ia cuma menambah luka dalam emosi mereka? Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk fikir apa yang kita nak cakap sampai kita terlupa nak jaga macam mana kita cakap benda tu. Mula hari ini, jom kita cuba jadi penyampai yang bukan saja bawa kebenaran tapi bawa sekali rahmat dan ketenangan. Terima kasih banyak sebab luangkan masa dengan penerangan ini. Renung-renungkanlah dan kita jumpa lagi.